Okay bang, kita dapat info. Tadi ada orang call, kawan saya lah, promote durian dekat durian Tok Janggut, dekat Tasik Kusuma. Macam mana bang? Boleh kita pergi sana bang, buat konten. Kedai apa? Durian Tok Janggut. Sedap ke durian eh? Padu bang, padu. Kau jangan datangkan mangga ke apa tu, jangan buat-buat hal. Aduh, ni durian fresh ni untuk hari ni punya. Hari ni baru buka. Okey, kalau macam tu kita gerak ke sana. Kita nak bagi promotion dalam program kita, Langit jalan-jalan cik makan Langit. Alright. So, kita gerak sekarang. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena hari pembukaan gerai buah Tok Janggut hari ni 28 hari bulan 6. So, kita baru buka, kita ada buat macam-macam jenis durian kat sini. Kita ada durian bukit, kita ada durian IOI, kita ada durian Musang King dan macam-macam lagi. So, hari ni jemput datang ke gerai buah Tok Janggut. Sempena dengan pembukaan, kita ada bagi special price untuk buah bukit sekilo RM8 sahaja. Sekilo RM8 sahaja kan. Sangat-sangat murah. So, jom datang ke gerai buah Tok Janggut untuk dapatkan harga special buah bukit sekilo RM8 sahaja. Alright, so kalau kata nak dapatkan nombor telefon, boleh kontak nombor yang akan saya sediakan kat bawah ni nanti. Dan kalau kata nak tahu lokasi kat mana, just dekat Waze kita ada tulis gerai buah Tok Janggut. So, nanti akan bawa korang terus datang ke gerai buah Tok Janggut. So, jom pakat ramai-ramai datang ke gerai buah Tok Janggut. Alright, so kalau kata korang berat nak bawa durian dalam biji kan, so kita ada juga buah dalam bekas. So kat sini kita ada buah bukit, kita ada D24 dan juga kita ada Musang King. IOI pun ada. So macam-macam jenis durian yang ada dekat sini. Nak dalam biji pun boleh, nak dalam bekas pun boleh. Tapi apa yang penting, buah kita ada warranty. So kalau kata rosak, busuk ke rosak ke tak masak, just bagi tahu kita akan ganti yang baru. Yang penting customer puas hati. So jom datang ke gerai buah Tok Janggut untuk dapatkan durian di gerai buah Tok Janggut. Hai, so hari ni kita bersama dengan Abang Tanzri yang kita nak terus abang ni review buah di gerai buah Tok Janggut. So macam mana bang? Sedap. Sedap. So sekarang ni abang tengah makan durian IOI. So ni dia IOI. Ni namanya IOI bang. Dia durian tahu kan. Nama tak pernah tahu. Tapi so dia punya rasa dia awesome lah. Orang putih tu awesome kan. Dia bila makan durian ni kuah basah orang putih tak bang kan. Jadi bagi saya durian yang ini berkualiti. Tengok color dia dan rasa dia memenuhi cita rasa. Dan saya fikir punya pengunjung ataupun orang yang lalu kat sini berdekatan ni boleh berkunjung ke gerai ni untuk dapatkan durian. Saya difahamkan banyak kat dia punya jenis durian ni. Ada Musang King grade A, grade B. Lepas tu ada IOI. Betul eh? Betul. Ada D24. Macam-macam lah. Kalau korang datang sini kan, confirm lah. Kalau tak rasa, tak beli, memang rugi. Harga berpatutan. Harga berpatutan. Janggut kata harga boleh bincang. Harga jangan risau. Diskaun melampau. Ini bukan harga pergi Mekah balik hari. Diorang boleh bincang punya lah. Boleh bincang punya. Durian tempatan. Durian tempatan bang eh? Dekatan. Ini bukan import ni durian. So alright, so jom kita datang ke gerai buah Tok Janggut, support business lokal untuk kita sama-sama berniaga, sama-sama rasa kenikmatan durian di gerai buah Tok Janggut. So jom datang ke gerai buah Tok Janggut. Tok Janggut best. Come here.